Untuk pengetahuan you all, student KLS dapat more than this sebenarnya. Okay? So, untuk kita buat calculation, better kita average kan supaya kita tahu satu orang kita dapat untung berapa. Memang setiap bilik berbeza-beza harga. Yes, setiap bilik berbeza-beza harga. Tetapi, untuk calculation kita, so KLS nak jadikan average. So that's why kalau you tengok success ladder tadi, kenapa success ladder tu ada net profit berapa-berapa, sebab kita gunakan formula ni, which is average keuntungan setiap penyewa adalah 200. Kita ada 5 penyewa, 1000 bahagi dengan 5, so dapatlah 200. Maksudnya satu penyewa kita dapat untung RM200. Okey, kita gunakan formula ni. Satu penyewa untung RM200 sebulan. Satu penyewa untung RM200 sebulan.